Jadi kita time apa yang memang buatkan kita orang ni 4 orang kat situ terkejut bila kita keluarkan najis-najis dia lah. Kita nak bersihkan untuk mandi kan. So kita nampak ada benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam perut budak. Contoh? Kepala ayam. Kepala ayam ada? Kepala ayam. Apa macam hati ayam. Budak ni macam diseksa or something. Tapi kita pelik, kan dah operate kan, kenapa tak ada? Jadi kita stop. Jadi apa yang penggali yang asal yang untuk tanah kubur baru tu datang telefon untuk diorang tanya kenapa ada benda ni semua dalam perut. Dia cakap memang tak ada. Dalam dia punya report memang tak ada, semua dah keluar. So kita anggap benda ni tak apalah, buat je lah. Ini kita punya kerja untuk orang punya hari terakhir orang lah, kita uruskan semua. Kita urus semua, tak keluar lah macam-macam. Ada macam cincin, ada kuku, semua ada. Pelik tau. Kuku ni dalam perut ni tekan keluar kat dubur. Ni budak umur ini kalau orang cakap ni boleh cerita aib. Orang cakap ni aib, tapi ini pengalaman. Saya kongsikan pengalaman. Okey, kalau orang cakap ni aib si mati, tapi saya cakap ni pengalaman. Dia tak jadi aib sebab kita tak bercerita asal nama siapa tak. Tapi orang mungkin ada tanggapan ni kita ni lah. Okay. So kenapa saya nak cerita benda ni? Ini adalah salah satu yang dia cakap dengan orang lebih aula. Dia cakap inilah sisa-sisa perjanjian orang-orang tua yang termakannya anak-anak. Allahu Akbar. Faham tak? Ini yang kita nak kongsi. Kenapa saya nak kongsi? Sebab ibu bapa punya masalah ataupun nenek moyang punya masalah ditanggung oleh budak yang seumur 10 tahun ni. Kita yang mandikan ni nangis.